Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Farhani binti Azhari daripada SBP Integrasi Kubang Pasu. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan bab 7, graf gerakan matematik tingkatan 4, iaitu subtopik 7.1.1 melukis graf jarak masa, 7.1.2 mentafsir graf jarak masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Okay, hasil pembelajaran selepas daripada bab 7 ini, murid-murid dapat melukis graf jarak masa. Yang kedua, mentafsir graf jarak masa. Dan yang ketiga, menghuraikan gerakan berdasarkan graf. Okay, untuk pengenalan, graf jarak masa menunjukkan hubungan antara jarak dan masa, di mana paksi X ialah masa, paksi Y ialah jarak. Jadi, pada suatu graf jarak masa, paksi mencancang mewakili jarak yang dilalui, paksi mengufuk mewakili tempoh masa yang diambil. Jadi, kecerunan graf mewakili kadar perubahan jarak terhadap masa iaitu laju. Okey, bagaimanakah untuk melukis graf jarak masa? Untuk melukis graf jarak masa, mesti mempunyai maklumat berkaitan jadual jarak masa dan juga persamaan yang mewakili hubungan antara jarak dan masa. Jadi ia bergantung kepada soalan, di mana soalan mungkin akan mengeluarkan jadual ataupun soalan akan mengeluarkan persamaan. Seterusnya kita tengok kepada contoh satu. Contoh satu ini adalah berdasarkan buku teks matematik tingkatan 4. Okay, kita tengok contoh satu. Azrin bercita-cita untuk menjadi seorang pelumba basikal dan berhasrat mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia seperti Azizul Hasni Awang, jaguh lumba basikal trek negara. Dia bercadang untuk menyertai pertandingan berbasikal peringkat daerah Kerian. Dia juga bertekad untuk menjalani latihan selama 2 jam setiap hari, di mana jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui dan masa yang diambil oleh Azrin semasa latihan. Okey, seperti yang kita tahu tadi, contoh soalan berkaitan graf jarak masa mungkin juga berkaitan jadual. Jadi di sini kita nampak bentuk soalannya adalah berkaitan dengan jadual. Okey, yang pertama dia minta kita lukis graf jarak masa berdasarkan jadual di atas. Okey, macam mana kita nak melukis graf menggunakan jadual? Okey, langkah yang pertama, pilih skala yang sesuai bagi mewakili jarak dan masa yang diberikan. Okey, seperti yang kita tahu, paksi Y mewakili kepada jarak, paksi X ialah masa. Jadi, murid-murid perlu tahu untuk menentukan skala yang sesuai. Okey, untuk kedua, langkah kedua, plot titik yang mewakili pasangan nilai jarak dan masa pada kertas grid atau kertas graf. Dan akhir sekali, murid-murid perlulah sambung titik-titik yang diplot dengan menggunakan pembaris untuk memperoleh graf jarak masa seperti di sebelah. Okey. Okey, sekarang cikgu akan terangkan bagaimana murid-murid perlu plot graf tersebut. Okey, kita akan membaca didahului dengan paksi X, kemudian diikuti oleh paksi Y. Okey, paksi X kita ialah masa. So, masa kita paksi X, jarak ialah paksi Y. So, kita tengok paksi X kita, masa ialah kosong dan jarak juga kosong. Jadi, titik yang pertama adalah di sini. Yang kedua, 30 minit. Okey, kita plot pada 30 minit dan 10 jaraknya. Jadi, plotnya adalah di sini. Seterusnya, pelajar perlu plot satu-satu sehingga pelajar perlu menggunakan pembaris untuk menyambung ke semua plot titik tersebut. Okey, seterusnya contoh yang kedua, melukis graf jarak masa berdasarkan persamaan yang mewakili hubungan antara jarak dengan masa. Okey, sekarang kita guna persamaan. Macam soalan contoh satu tadi ialah jadual. Okey, macam mana kita nak lukis graf kalau soalan memberi persamaan? Okey, kita tengok contoh ini. Jaswinder Singh mengambil bahagian dalam acara merentas desa sejauh 8 kilometer yang dianjurkan oleh pihak sekolah semasa Hari Sukan Negara.
diberi hubungan antara jarak dengan masa larian dari garis penamat ialah X sama dengan 8 tolak 1/5 T. Jadi ini ialah persamaan. Dengan keadaan X ialah jarak dan dalam km dan T ialah masa dalam minit, lukis graf jarak masa yang mewakili larian Jaswin Desing untuk tempoh antara T 0 hingga 40. Okey, macam mana kita nak selesaikan nak lukis graf jika persamaan yang diberi? Okey, persamaan yang diberi ialah X sama dengan 8 tolak 1/5 T. Jadi apa yang pelajar perlu buat ialah menggantikan nilai T. Jadi apabila T sama dengan 0, ambil persamaan 8 tolak 1/5 T dan masukkan nilai 0. Jadi pelajar akan dapat negatif 8. Pelajar akan mendapat X sama dengan 8. Jadi pelajar harus masukkan nilai 8 pada X. Okey, kemudian kita tengok pula apabila T sama dengan 40. Apabila T sama dengan 40, 8 tolak 1/5 darab dengan 40. Jadi pelajar akan mendapat X sama dengan 0. Masukkan nilai 0. Jadi macam mana pelajar nak melukis graf? Okey, macam biasa kita plot mengikut paksi X dahulu iaitu masa dan paksi Y. Jadi paksi X kita ialah 0, 8. Jadi 0,8 adalah di mana? 0 paksi X di sini. 8 paksi Y ialah di sini. Jadi titik plot yang pertama adalah di sini. Kemudian untuk yang kedua pula adalah 8, 40 dan juga 0. Jadi paksi X ialah 40, Y-nya adalah 0. Jadi plot pelajar adalah di sini. Kemudian pelajar mesti menyambungkan titik tersebut sehingga menjadi satu kecerunan. Okey. Bagaimana pula kita nak mentafsir graf yang kita lukis tadi? Okey, di sini cikgu ada bagi satu bentuk graf jarak masa. Jadi kita akan nampak di sini paksi X ialah masa, paksi Y ialah jarak dalam meter. Masa adalah dalam saat. Okey, rajah di atas menunjukkan gerakan dari kosong ke C sejauh S meter dalam tempoh T saat. Maksudnya daripada kosong nak ke C. So sejauh S meter dalam tempoh T saat. So macam mana kita nak mentafsir graf ini? Okey, kita tengok kepada kecerunan O ke A. OA adalah di sini. Jadi OA kita panggilnya sebagai kecerunan graf positif. Kenapa dia positif? Kerana dia meningkat naik. Jadi kecerunan OA mewakili kelajuan gerakan. Gerakan dengan laju seragam dan juga gerakan sejauh S1 meter dalam tempoh T1 saat. Okey, kita tengok pula kepada AB, kecerunan sifar. Kenapa kita panggil dia sebagai kecerunan sifar? Okey, AB ni ialah kecerunan sifar kerana tidak ada perubahan jarak, bermaksud gerakan terhenti iaitu dalam keadaan pegun. Jaraknya adalah sama. Jadi, dia adalah dalam keadaan pegun untuk tempoh T2 tolak T1 saat. Okey. Kemudian, untuk keadaan BC pula ialah kecerunan positif. Sama juga macam OA, kecerunannya adalah positif. Jadi, gerakan diteruskan sehingga C. Okey. OC, keseluruhan gerakan. Jadi, kita boleh tafsirkan dia sebagai gerakan sejauh S meter dalam tempoh T saat. Okey, ini cara untuk mentafsir graf jika graf tersebut menurun ke bawah. Macam mana kita nak tafsir dia? Okey, sama juga OP ialah kecerunan graf positif. Sama macam tadi. Sebabnya gerakan sejauh S meter dalam tempoh T1 saat. PQ seperti yang saya bagi tahu tadi, ia tidak ada perubahan jarak. Jadi, PQ berada dalam keadaan pegun dalam tempoh masa T2 tolak T1. Okey, Q kepada R. Ini ialah menurun. Apakah maksud graf ini menurun? Ia adalah kecerunan negatif, bermaksud
Kelajuan negatif menunjukkan objek bergerak balik ke tempat asal atau bergerak pada arah bertentangan. Maksudnya, dia dah pergi dan dia patah balik. Jadi, O kepada R ialah gerakan sejauh 2S meter, bermaksud dia pergi dan dia balik dalam tempoh T saat. Okey. Okey, di sini ialah memori di mana murid-murid boleh menghafal formula. Okey, bagaimana untuk kita mengira laju purata? Laju purata ialah jumlah jarak per jumlah masa. Kecerunan sama dengan laju, iaitu speed dalam versi bahasa Inggeris, jarak per dengan masa. Okey, ataupun dengan cara mudah, pelajar boleh membuat bentuk segitiga dan label DST. Bermaksud DST ni ialah distance, jarak, speed, laju, time ialah masa. So apabila soalan ingin mencari distance, bermaksud laju darab dengan masa. Okey, seterusnya kalau soalan meminta masa, so pelajar boleh highlight kepada masa dan yang tinggal hanyalah jarak per dengan laju. Okey, ini adalah formulanya. Dan jika soalan meminta speed iaitu laju, jarak per dengan masa. Jadi yang ini pelajar boleh menghafal. Okey, mari kita buat soalan yang berkaitan SP 7.1.2. Okey, contoh soalannya ialah graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan keluarga Encik Yusof balik ke kampung di Perlis. Okey, soalan A1, hitung tempoh masa dalam jam Encik Yusof berada dalam keadaan pegun. Jadi pelajar perlu kenal pasti di manakah dalam graf tersebut yang berbentuk statik, yang keadaan pegun. Okey, yang kedua adalah laju kereta dalam kilometer per jam dalam 2 jam pertama. Kemudian yang ketiga, laju purata kereta dalam kilometer per jam bagi keseluruhan perjalanan. Dan soalan terakhir, huraikan perjalanan Encik Yusof untuk tempoh 2.5 jam yang terakhir. Okey, untuk soalan yang pertama tadi, tempoh masa pegun, kalau pelajar dapat dilihat di sini, tempoh pegunnya adalah di sini, di mana tidak ada pergerakan dalam graf tersebut. Jadi, cara untuk mencari tempoh masa pegun, kita perlu ambil masa yang 4 ini tolak dengan yang kedua. Kerana ini ialah paksi masa. Jadi, 4 tolak dengan 2 akan dapat 2 jam. Okey, kemudian laju untuk 2 jam pertama. Okey, formula laju tadi ialah jarak per dengan masa. Jadi, di mana 2 jam pertama? 2 jam pertama adalah yang ni. Jadi, 100 bahagi dengan 2 akan dapat 50 km per jam. Seterusnya, untuk laju purata keseluruhan, formulanya tadi pelajar dah menghafal. Jadi, jumlah jarak keseluruhan per dengan jumlah masa keseluruhan. Di manakah keseluruhan itu? Ke semua-semua graf ini. 220 per dengan 6.5. Jadi akan dapat 33.85 km per jam. Okey, soalan seterusnya. Laju 2.5 jam terakhir. Apabila dikatakan dengan 2.5 jam terakhir ialah di sini. 6.5 tolak dengan 4. Jadi formula je mesti jarak per dengan masa. 220 tolak 100 per dengan 6.5 tolak dengan 4. Jadi akan dapat 48 km per jam. Okey, soalannya yang B, huraikan perjalanan Encik Yusof untuk 2.5 jam yang terakhir. Okey, so huraian ni kita boleh tulis Encik Yusof memandu sejauh 120 km dengan kelajuan 48 km per jam dalam tempoh 2.5 jam terakhir. Okey, dari mana dapat 120 dan 48? Ialah dari sini. Daripada 220 tolak 100 dan hasil jawapan 48 km per jam. Ini adalah laju dia. Okey.
Seterusnya, soalan lagi untuk SP 7.1.2. Okay, ini graf dia berbentuk lain sikit. Jadi kalau kita kenal pasti graf ini dia tidak ada dalam keadaan pegun. Okay, apa yang dikehendaki dalam soalan ini? Graf jarak masa di sebelah menunjukkan pergerakan suatu zarah P dalam tempoh 20 saat. Jadi kita tengok daripada 0 ke 20 saat. Okay, soalan minta hitung beza laju dalam meter per second per saat pergerakan zarah P itu dalam 5 saat pertama dan dalam 15 saat berikutnya. Yang kedua, laju purata dalam meter per saat bagi keseluruhan pergerakan zarah P. Huraikan pergerakan zarah P untuk tempoh 20 saat tersebut. Okey, yang pertama kita kena pasti dulu. Formula untuk laju. Formula laju adalah jarak per dengan masa. Jadi, untuk laju 5 saat yang pertama, ini pengiraannya adalah 30 per dengan 5. Jadi, kita akan dapat 6 meter per saat. Okay, untuk soalan laju 15 saat berikutnya, iaitu saat 5 ke 20. Jadi, pelajar perlu buat 0 tolak 30 dan 20 tolak 5. Jawapannya adalah negatif 2 meter per saat. Kenapa jawapan dalam bentuk negatif? Kerana kecerunan dia negatif. Zarah tersebut berpatah balik ke nilai asal. Jadi, beza laju adalah 6 meter per saat tolak dengan 2 meter per saat. So, pelajar akan dapat 4 meter per saat. Okey, seterusnya. Soalan yang kedua, laju purata bagi keseluruhan pergerakan. Okey, apakah formula untuk laju purata? Formula untuk laju purata ialah jumlah jarak per jumlah masa. Jadi, jumlah jaraknya adalah 30 tambah 30. Kenapa 30 tambah 30 meter? Sebab dia dalam keadaan pergi dan balik. Jadi, hasil jawapan jumlah jarak ialah 60 meter. Jumlah masanya ialah 20 saat. Jadi, laju purata ialah 60 meter per 20 saat. Sama dengan 30 meter per saat. Okay. Soalan B. Huraian berkaitan dengan pergerakan rajah berikut. Zarah P bergerak sejauh 30 meter dengan laju seragam 6 meter per saat dalam tempoh 5 saat pertama. Kemudian, zarah P berpatah balik sejauh 30 meter dengan laju seragam 2 meter per saat dalam tempoh 15 saat. Jadi, jumlah keseluruhan perjalanan ialah 60 meter dalam masa 20 saat. Okey, jadi sekian saja daripada saya. Harap dapat membantu pelajar dalam bab ini. Sekian, terima kasih.